Dalam 2026 ni kita boleh nampak yang pelbagai phone di bawah harga RM1,500 telah di-launch oleh company-company phone, and kebanyakannya actually korang boleh beli. Dan ya, hari ni nama saya Yul daripada Pocket Socket. Hari ni saya akan bagi tahu korang top 5 phone di bawah harga RM1,500. So let's go. Yang pertama sekali adalah iQOO Z11X. Jadi mana kalau katakan korang nak beli, boleh saja beli dekat mana-mana platform iaitu Shopee ataupun TikTok dengan harga range dalam RM1,499 ke RM1,599 untuk 8GB dan juga 256GB of storage. iQOO Z11X ni dah dikuasakan oleh MediaTek punya processor chip iaitu Dimensity 7400 Turbo, yang di mana kalau katakan korang nak main game, boleh saja dia punya AnTuTu score pun agak mid range. Untuk harga RM1,500 actually agak okey lah. Dengan bateri sebesar 7200 mAh dan juga dia mempunyai charging speed 44W, yang di mana actually agak okey. Korang boleh je charge daripada 0 to 100 dalam masa dalam 1 jam 20 ke 30 minit. Apa yang menarik pasal ni adalah ini antara yang paling okey lah, saya boleh cakap, kalau katakan ini range of RM1,500 punya phone. And then nombor 4 kita ada Infinix Note 60 Pro 5G. Yes, ini actually nampak macam iPhone 17 Pro ataupun Pro Max, tapi bukannya iPhone 17 ataupun 17 Pro Max. Dengan berharga RM1,399 untuk varian 12GB dan juga 256GB of ROM. And then dia mempunyai chipset Snapdragon 7S Gen 4, yang di mana actually ini adalah salah satu Snapdragon punya chipset punya phone yang saya akan bagilah. And then dengan menggunakan 6500 mAh bateri dan juga fast chargingnya adalah 65W. So korang boleh dapat 0 to 100 dalam masa 40 ke 50 minit sahaja. Dia taklah sebesar mana daripada 4 phone yang saya akan cakap nanti, tapi dia actually agak okey sebab dia lebih daripada very usual phone yang ada nama macam Samsung ataupun Apple semua tu. And then untuk main camera dia ada 50MP dan juga dia ada OIS, Optical Image Stabilization. So korang tak ada masalah kalau kata korang nak record video, dan juga dia mempunyai 8MP ultra wide punya lens. Dengan harga bawah RM1,500 actually agak okey lah sebenarnya kalau katakan korang nakkan phone yang memang neutral, tak ke arah gaming, tak ke arah terlampau profesional sangat. Ini actually agak okey. And then kalau katakan korang peminat Honor ataupun Huawei, korang boleh dapatkan phone yang ketiga ni, iaitu kita ada Honor 600 Lite. Apa yang menarik pasal phone ni, actually dia mempunyai screen yang hampir dekat lah. Dia punya notch dia tu dia tak adalah setebal mana, dia nipis je. And also dia punya dynamic island pun dia kecil macam nonet je kalau nak dibandingkan dengan iPhone. Dengan harganya RM1,399, korang boleh dapatkan varian 12GB dan juga 256GB of storage. Dia dikuasakan oleh Dimensity 700 Elite, yang actually agak sama je macam 7400 Turbo. Hampir sama lah actually, dia tak ada beza sangat. So untuk harga dia RM1,500 dengan phone-phone yang saya cakap tadi, hampir sama je dia punya performance, jangan risau. Bateri dia sebesar 6520 mAh dan juga dia mempunyai fast charging 45W, yang di mana okey saja untuk harga ni macam yang ada tadi punya lah. Dia boleh charge 0 to 100 dalam masa 1 jam ke 1 jam 10 minit macam tu. Apa USP dia? Ya, dia punya unique selling point dia adalah dia punya kamera. 108MP untuk main camera. Actually korang boleh je zoom 50 kali ganda, and korang boleh dapat lagi gambar yang very sharp, very high quality lah. Dan dia ada ultra wide 50MP. Tak banyak phone punya company dia akan bagi ultra wide dia banyak megapiksel lah sebenarnya. Selalunya 12, 18. Yang ni 50. So korang boleh je tangkap ultra wide punya gambar tanpa ada pecah-pecah. Untuk phone yang kedua ni, saya boleh cakap yang ni agak overrated, and also peminat-peminat Xiaomi dah tahu dah phone ni memang very overkill untuk harga RM1,500 ke bawah. Ladies and gentlemen, ini dia Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Dengan harga RM1,500, korang boleh dapatkan dengan varian 8GB tambah 512GB of storage. So dia punya storage yang paling besar lah di antara ke-4 phone yang saya cakap tadi tu. And then dia menggunakan chipset Dimensity 7400 Ultra yang memang overkill gila kalau kata korang nak pakai untuk rutin harian ataupun nak pakai untuk main game. Very neutral, jangan risau. And then dia mempunyai bateri 6580mAh dan juga dia punya fast charging dia sebesar 45W. And also dia ada juga wireless charging yang di mana 22.5W lah dia punya power je. And then apa yang menariknya adalah dia mempunyai 200MP punya
punya kamera. Yes, main kamera dia 200 megapiksel. So kalau katakan korang nak tak gambar very crispy, very full HD, korang boleh je gunakan Redmi Note 15 Pro 5G ni. And then apa yang menarik pasalnya, selfie punya kamera dia dah dipunyai 20 megapiksel. So korang boleh je selfie banyak-banyak tanpa ada masalah gambar-gambar korang kabur ataupun gambar-gambar korang terlampau low quality. Saya boleh cakap yang ni nombor satu ni agak bias jugalah, sebab saya pun fokus on gaming ataupun untuk performance daripada dia punya bateri ataupun dia punya professionalism lah. So ini dia nombor satu, kita ada Poco X8 Pro. Dengan harga dia korang boleh dapat 1508GB 256GB of storage. So actually agak okay, dia taklah sebesar macam Redmi Note 15 5G tadi, tapi tak apa, jangan risau. Sebab apa? Sebab dia punya processor tu yang kita pentingkan. Dia mempunyai Dimensity 8500 Ultra yang memang very top tier lah. Dia actually itu adalah flagship killer punya processor, tapi dia letak dekat phone bawah 1500 ni. The only one yang ada 8500 Ultra di antara kelima-lima phone yang saya cakap tadi. Dia mempunyai 6500 mAh punya bateri dan juga dia mempunyai fast charging 100 watt. Yes, korang boleh je charge daripada 0 to 100 dalam masa 40 ke 30 minit. Saya tak jamin, tapi apa yang diorang advertise tu macam tu lah. 30 ke 40 minit, 0 to 100, 6500 mAh. So korang tak ada masalah kalau kata korang pergi tandas ataupun korang pergi tengok wayang, bukan wayang lah, korang tengok anime satu episod dah dapat dah. And then dia punya kamera dia basic saja, 50 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide. So daripada 5 phone ni korang boleh je check dekat mana-mana online shopping, iaitu TikTok ataupun Shopee punya links. Saya tak boleh letak lagi, jangan risau, nanti saya akan letak insyaAllah. So kalau kata korang suka video ni, leave like, share dan juga komen. Jangan lupa untuk subscribe saya untuk bagi saya lagi semangat untuk buat video in the future. And also jangan lupa untuk tekan bell notification untuk dapatkan lagi video-video saya bila saya upload, korang boleh tengok terus. Okay, nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.